So hari ni saya nak buat simple review lah dekat hotel Pulse Grande ni dekat Putrajaya. So kalau korang yang sedang nak staycation dekat area Putrajaya ni, betul-betul tengah-tengah Putrajaya, maybe korang boleh consider dekat sini, okay? Dekat hotel Pulse Grande. Okay, so untuk video ni saya nak share sikit lah apa yang ada dekat sini. So kalau korang stay kat sini, korang dapat sikit gambaran lah. So kalau nak datang sini, korang just waste je Pulse Grande, dia memang akan terus bawa dekat sini. Hotel ni dia terletak betul-betul dekat tengah-tengah Putrajaya. Kalau korang perasan, dia ada satu roundabout besar tu. Dia betul dekat tepi tu, dia akan naik bukit sikit. Dia ada macam pokok-pokok banyak lah. Okay, so korang akan masuk kat situ. Yang tu area parking tadi. Parking dia pun agak luas. Parking dia agak jauh sikit daripada hotel dia. Hotel dekat sini lah dia punya lobby. Tapi dia ada dia punya buggy. Boleh naik buggy macam tadi. Dia memang akan sentiasa pusing lah. Dia akan ambil orang, hantar naik atas ni untuk check in. Tapi kalau korang nak jalan kaki pun boleh. Dia ada laluan macam ni. Okay, berbumbung. Kalau hujan pun tak ada masalah. Okay, so bila dah sampai sini, maksudnya korang dah sampai lah, ni dia punya lobby. Dekat sini ada EV charger. Kalau korang datang sini menggunakan EV, boleh charge kereta dekat sini. Dia ada 2 tapak. Okay, tapi lebih detail saya pun tak sure lah. Dia tulis apa dia punya spek. Dia tulis kat sini lah, dia DC handal macam ni. Okay, saya pun tak sure sangat dia punya detail. Tapi boleh lah kalau korang nak charge korang punya EV kat sini, tak ada masalah. Dia punya charging rate ke apa saya pun tak tahu. Korang kena tanya hotel lah. Okay, so nak masuk dalam dia macam ni. Dia punya bumbung dia lawa. Dia ada macam motif batik ke ataupun songket, memang lawa. Ni dia punya pintu lah. Dia ada pintu yang jenis macam ni ada. Okay, ada canggih pintu ni. Ataupun nak pintu biasa pun ada juga kat situ. Okay, dalam dia cozy. Saya suka dia punya view dia lawa lah. Dia ada pokok. Atas pun macam bukit-bukit hutan. Nice. Okay, ni dia punya receptionist. Ni dia punya waiting area. Dalam dia pasti dia lapang lah. Dia cozy. Dia luas macam ni. Ni lift dia untuk naik ke bilik. Okay, ni ada tandas kat sini. So ni dia punya lounge. Ya, yeah? Okay, thank you. Ada welcome drink kat situ. So kalau korang baru sampai, bolehlah minum. Sini view dia lawa. Okay, nampak. So boleh nampak lah view Putrajaya daripada sini. Okay, so dia punya lobby luas. Bau pun selesa wangi. So nak ke bilik kena naik dekat lift. Okay, so dekat floor ni pun dia ada banyak bilik dah. Ni 320. So macam saya bilik 4, tingkat 4 lah. Ni tingkat 3. Dia ada floor yang bawah juga. Okay, so dia ke bawah sebab dia macam lereng bukit kan. So paling atas level 4 rasanya. Okay, ada punya lift jenis transparent. So dia ada landscape kat bawah. Makan dekat bawah. Buffet breakfast. Besok nanti saya akan tunjuk lebih detail lah. Okay, so 4 tingkat paling atas. Okay, dia punya kaki 5 pun dia cozy lah. Sebab dia ada cahaya matahari kat sini. Dia terang. Dia tak ada rasa gelap, gloomy. Okay, dia jenis kapet. So ni semua dia punya bilik. Okay, jom tengok dia punya bilik. Kira ni bilik 428. Okay, so ni dalam dia. Okay, toilet dia luas. Okay, besar lah. Dia ada bathtub macam ni. Okay, ni dia punya sinki. Cermin pun besar. Ni shower dia. Toilet bowl kat sini. Okay, so kat sini ada satu wardrobe ataupun almari yang besar lah. Dia ada laci, ada iron, sejadah, iron board, semua ada complete. So this one ada bathrobe. Okay, ada slipper. Lepas tu ni tempat letak bag. Ni katil. So ini katil king. So kita orang berempat tapi tempat ni luas. Sebab kita orang nak cari bilik family sebenarnya tapi tak ada, just ada. Yang ni pun paling besar. Dan kita orang bawa tilam angin je untuk tidur lagi 2 orang. Sebab kali ni dengan anak-anak lah. Okay, so ni
boleh buka lah tingkap untuk ke toilet untuk nampak lah. So kalau nak privacy boleh tutup. Okay. So dia punya katil memang luas lah, katil king. Tapi dia punya perabot semua style lama lah, memang solid wood semua. Okay. So sini ada TV pun besar. Ni semua macam biasalah komplimen air semua. Just ada air mineral sahaja. This one peti ais. Okay, ni ada satu meja. Meja pun memang solid lah untuk nak buat kerja semua selesa lah. So boleh tengok view lagi kat luar. Okay. So boleh nampak view. So sini ada balcony, boleh buka. So boleh tengok luar. So boleh nampak view garden macam ni lah. Okay. Bising sikit sebab ada orang buat kerja, potong rumput ke, potong pokok bawah tu. Tapi view dia lawa lah sebenarnya. Boleh nampak tasik kat situ. Ada Masjid Putrajaya. Yang tu Sri Perdana kot. Okay. Nice lah view dia pun. Okay pada saya. Menarik. Okay. So tu je lah gambaran hotel. Dia punya bilik lah macam mana. So next nanti saya akan tunjukkan dia punya buffet breakfast. So nanti okay ke tak okay, nanti saya akan share lebih detail lah. Dan juga beberapa facilities yang ada dekat sini. Sebab kita orang pun stay tak lama, sekejap je. Just bermalam satu malam, pagi besok breakfast, tengah hari dah check out dah. Dan actually ni kali kedua lah kita orang stay kat sini. Satu sebab location dia pasti memang bagus lah. Sebab dia betul-betul tengah Putrajaya. Maksudnya korang nak pergi access dekat mana-mana dekat area Putrajaya ataupun Cyberjaya, dia tak jauh. Lepas tu tempat dia pun agak privacy sebab dia atas bukit. Dia tak terlalu bising lah. Okay. So dia punya harga pun dia tidaklah murah sangat, tapi masih lagi berbaloi lah untuk kita orang stay dalam 4 orang macam ni. Cuma bilik lah, dia tak ada bilik yang besar. Dia ada bilik yang katil king sahaja macam ni kita orang akan stay. Okay, so dari segi environment semua okay. So untuk part makan nanti saya akan sambung pada next video. Okay, so untuk breakfast dia dekat ni Palm Hill Cafe. Dia level paling bawah, turun je lift. Dia akan terus sampai, dia ada buffet breakfast. So kalau dah stay kat sini, kalau korang ambil bilik include breakfast, dia dah bayar sekali lah. Tapi kalau nak tambah, seorang RM30. Okay, untuk dewasa ataupun kanak-kanak. Ni special offer. So dia punya dalam dia macam ni. Ni tempat duduk. So ni tempat ambil makanan lah. Macam biasa ada nasi lemak, sambal, semua ada kondimen dia. This one kuih-kuih. Ada apa ni, ayam goreng, ayam gepuk. This one kuih. Ada curry puff. Ni popular actually dengan Puteri Ayu. Ni ada dal, roti canai. Okay. Ni dal, kacang, kentang pun ada. So this one potato wedges, sausage, packet bean. Ni nasi kerabu pun ada. Okay, dia punya nasi kerabu lengkap lah dengan dia punya lauk ni. This one ada macam ayam ni, ayam pecik dan juga lemak bakap. So ni semua dia punya ulam-ulaman. Ni ada buah dan juga cereal. Ni roti john pun ada. Ni mi ipoh. This one roti john, cucuk udang, egg station, sandwich. Banyak kat pilihan makanan dia. So ni apam balik pun ada, buah-buahan kat dalam. Ni apam balik. Ni pastry. Dia ada roti, muffin, Danish. Ni roti bakar, pau, dim sum, semua ada. Dia agak banyak juga lah dia punya pilihan dia. This one yogurt, salad, potato salad. Ni apa tu, lempeng, pancake, pulut kukus, ubi kayu. Special ubi kayu pun ada. Station untuk air lah, ada untuk kopi, ada mesin macam ni. So pelbagai pilihan. Itu dia punya tea dan juga jus. Okay. So ni antara makanan yang saya ambil lah. Ada macam biasalah nasi lemak, suan kuih muih, sekali pastry. Ni kopi. Yang paling rare ni adalah ni ubi kayu rebus dengan sambal.
Okay, so kalau korang stay dekat Hotel Pulse Grande ni, dia ada kawasan parking lah, cuma dia dekat bawah sini. Okay, hotel dekat atas, parking dia dekat sini. Maksudnya kalau korang sampai, akan jumpa parking dia dulu. Tapi kalau korang nak check in, boleh naik dulu lah, check in dulu kat atas. Lepas tu dah drop barang, baru parking kat bawah ni. Tapi jangan risau, dia ada dia punya bagi. Nanti bagi dia datang untuk pick up. Okay, tapi kalau nak jalan kaki pun boleh je. Dia ada je dia punya laluan dekat sini, berbumbung. Kawasan parking dia pun agak luas. Di sinilah, tepi sini sampai atas sana. Tapi kalau penuh, dekat bawah pun dia ada parking juga. Tapi lagi jauh sikit lah. Okay, kawasan parking dia berbukit macam ni. Masuk dia one way lah. Sini penuh, boleh parking dekat bahagian atas. Okay, ni dia punya bagi dia. So daripada hotel nak ke parking pun boleh naik bagi yang sama. Dia akan pusing-pusing. Okay. Okay, terima kasih bang. Okay, so dia sekejap je naik bagi ride dia daripada bawah sampai ke atas. Tapi kalau korang nak balik pun boleh juga naik bagi kat sini. Just tunggu je kat sini. Nanti kalau bagi tu dekat bawah, just tunggu sekejap, nanti dia akan sampai. Okay, so ni dia punya kawasan luar hotel lah. Okay, so luar hotel dia cantik lah. Saya suka dia punya suasana dia. Di sini dia ada macam landscape, pokok sikit. Dia punya lobby pun dia nice. Jom kita tengok facilities yang ada dekat sini. Okay, dia punya facilities boleh tahan agak banyak jugalah. Dekat level 1 dia ada dewan besar, meeting room, ada cafe yang breakfast tu. Dekat 2 dia ada Azur. Saya pun tak sure Azur ni apa. Lepas ada gym dengan day spa. Level 3 receptionist lah, concierge, lobby lounge. Ada juga business center, pool dengan spa pun ada. Surau pun ada dekat tingkat 1. Okay, jom kita tengok pool dengan spa. So tingkat 3 ni pun ada dia punya bilik lah. So untuk pergi kat pool, rasanya kena terus ke depan sana, dekat ujung sana. Dia ada kolam renang. So ini dia level tingkat 3 lah. Kolam dekat depan, dekat bahagian tepi. So bilik kita orang dekat atas, dekat 4. Okay, so dekat ujung ni. So yang ni semua pergi ke pool, spa, gym dan juga kids room. Okay, so ni dia punya kawasan lah. Dia open macam ni. So dia ada tempat duduk. Ni pool dia. Okay, so dia sesuai lah untuk satu family. Untuk kanak-kanak boleh, orang dewasa pun okey. Ada yang cetek, ada yang dalam. Okey, so dekat sini pun ada lifeguard lah. Lifeguard jaga. Tapi kena pastikan keselamatan semua okey lah. Ni ada kids room kat dalam untuk anak-anak main, macam playground indoor. Okey, yang bestnya view dekat sini memang cantik lah. Dia nice. Okey, so boleh nampak view Putrajaya daripada sini. Memang cantik. Okey, untuk kolam renang dia punya operating hours 7 pagi sampai 7 malam. Tapi mungkin akan tutup lah kalau cuaca tak berapa baik ataupun tengah maintenance. Okey, so tu je lah saya punya simple review dekat Hotel Pulse Grande ni. Overall pada saya hotel ni nice untuk korang yang nak stay dekat area Putrajaya. Sebab dia punya location pada saya best, sebab dia memang betul-betul dekat tengah-tengah Putrajaya. Dia dekat roundabout yang terbesar kat dunia tu. Okey, dia kena naik bukit sikit. Dia ada view nature. Boleh nampak view Putrajaya macam ni. Boleh nampak lah masjid dan juga Sri Perdana daripada sini. So untuk staycation dengan family pasti memang best, memang sesuai lah. Okay, dengan dia punya parking dia pun luas, hotel dia pun agak selesa. Cuma dia punya decoration dia agak old school sikit, tapi masih lagi okey lah. Lepas tu dia punya bilik pun okey, selesa. Buffet breakfast dia pun murah. Kalau korang tambah dan RM30 saja,
Tapi sekarang tengah promo lah. Okay. Lepas tu dia punya pilihan makanan banyak. Cuma dia punya rasa pada saya biasa je. Nak kata terlalu sedap tu tidak lah. Tapi boleh terima lah. Cuma dia punya variety dia ada banyak. Lepas tu dia ada banyak lagi makanan yang pasti jarang ada dekat tempat lain. Contohnya macam ubi kayu. Terus ada nasi kerabu. Pasti memang menarik lah dia punya menu dia. Okey, untuk harga pun pasti dia okey. Macam kita orang stay kat sini untuk bilik 2 orang rasanya dalam 300 ke 400 lebih. Saya pun tak ingat. Tapi dia tak ada bilik yang family yang saya cari hari itulah. Lepas tu bilik dia pun agak besar juga. So kalau korang nak buat extra tilam pun masih lagi okey. Tapi tertakluk pada syarat hotel lah. Okey. So far pasti memang boleh recommend lah hotel ni. Untuk korang yang bawa EV pun dia ada EV charger dekat luar. Dan dia punya location pun mudah nak cari tempat-tempat lain. Contohnya korang nak pergi tempat yang menarik dekat Putrajaya ni pun senang, easy access. So kalau korang nak stay kat sini, nanti saya akan letak link dia dekat description. Okay, so terima kasih kerana tengok video ni sampai habis. Macam biasa tekan button like dan juga tinggalkan sikit komen supaya saya terus semangat untuk buat video-video lain. Semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Okay, semoga jumpa lagi dekat video lain akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.